Bila nak ambil insurans kereta, mesti akan ada orang bertanya, nak ambil ikut market value ataupun agreed value? Jawapannya, bergantung pada situasi. So, first kali nak terangkan dekat korang ni tentang market value. You see, pihak insurans ni, dia ada sistem di mana diorang key in je jenis kereta, brand apa, model apa, spek apa dan juga tahun apa. Automatik akan ada guideline, harga ataupun market value kereta you pada ketika itu dalam sistem. Contohlah, you nak renew insurance bulan Januari dengan nilai market value RM50,000. Sampailah bulan Jun, berlakunya accident. Sampai menyebabkan you punya kereta tu total loss ataupun kereta you kena curi, kereta tu hilang. So, pihak insurance akan bayar dekat you, pemilik kereta tu yang ambil insurance dengan dia, based on market value kereta you pada bulan Jun. Bukan pada bulan Januari pada waktu you pergi ambil insurans tersebut. Dan bayangkanlah, dalam sistem pula dia kata market value kereta you pada bulan Jun adalah RM45,000. Jadinya bila you claim lah dengan insurans sebab total loss ataupun kereta kena curi, pihak insurans akan bayar mengikut market value semasa kejadian berlaku, which is in this situation RM45,000 sahaja. Jadinya market value ni sesuai untuk orang yang ambil kereta-kereta yang berumur maybe 10 tahun ke atas. Sebab waktu tu, loan pun dah habis bayar, okay? So, macam tak ada apa-apa hutang lah nak bayar, ada differences yang nak bayar ke sebab, market value yang dibayar tu rendah daripada baki hutang, nak top up pula, okay? So, tak adalah kan sebab tak ada loan. Tapi, of course lah, ada orang, dia nak save more money, dia tak nak ambil agreed value. Dia pergi ambil third party insurance pula. Tapi, sebelum I lupa I explain ya. Agreed value ni pula adalah value yang telah diproposkan oleh pihak insurance pada waktu you nak ambil kereta you tu, nak ambil insurance untuk kereta you tu. Kalau nilai dia adalah RM50,000 pada bulan Januari, and then kereta you hilang pada bulan Jun, you tetap akan dibayar sebanyak RM50,000 sepanjang tempoh polisi insurance tersebut. Jadi korang dah faham ke apakah beza antara market value dengan agreed value dan siapakah yang perlu ambil insurance based on market value? Dalam video akan datang, I akan cerita dengan lebih detail apakah itu comprehensive insurance dan juga apakah itu agreed value dan siapa yang sesuai untuk pakai insurance based on agreed value. Cuba korang komen sikit lah. Korang pakai yang mana satu? Market value, agreed value, third party insurance ataupun korang tak tahu korang ambil apa?